Pernahkah anda terperangkap dalam satu kitaran yang tidak berkesudahan? Anda menginginkan sesuatu dengan sepenuh hati. Mungkin ia adalah kebebasan kewangan, hubungan yang penuh kasih sayang, atau kesihatan yang bertenaga. Anda melakukan segalanya dengan betul. Anda membuat papan visi, Anda menulis senarai hajat, Anda mengulangi mantera setiap pagi, dan Anda berdoa bersungguh-sungguh, meminta alam semesta atau Tuhan untuk memberikannya kepada anda. Namun, apa yang anda inginkan itu seolah-olah semakin menjauh setiap kali anda cuba mendekatinya. Semakin kuat anda berharap, semakin kosong tangan anda. Rasa kecewa ini, rasa putus asa ini, ia bukan khayalan anda. Ia adalah satu fenomena yang nyata. Dan ia berpunca daripada satu salah faham yang mendalam tentang cara realiti berfungsi. Anda telah diajar untuk meminta, untuk berharap, untuk menunggu. Tetapi bagaimana jika saya katakan bahawa tindakan-tindakan ini sebenarnya adalah penghalang terbesar kepada impian anda? Bagaimana jika keinginan yang membara itu adalah tenaga yang menolak apa yang anda mahukan? Ini bukan tentang mencuba dengan lebih gigih. Ini bukan tentang meminta dengan lebih kuat. Ini tentang mengubah sepenuhnya perspektif anda tentang kuasa anda sebagai pencipta. Anda berada di sini kerana kaedah lama tidak lagi berkesan. Jauh di dalam diri, anda tahu ada cara lain. Satu kebenaran yang lebih mendalam yang belum anda temui. Hari ini, kita akan membongkar kebenaran itu. Kita akan meneroka mengapa keadaan menginginkan, mengharap atau menunggu sesuatu mencipta frekuensi getaran kekurangan yang dikesan oleh medan kuantum. Anda akan faham mengapa alam semesta bukanlah mesin layan diri yang menerima pesanan, tetapi sebuah cermin sempurna yang memantulkan kembali keadaan dalaman anda tanpa sebarang kesilapan, bersedia untuk meninggalkan peranan sebagai peminta dan melangkah masuk ke dalam kuasa sejati anda sebagai penjelmaan. Paradoks keinginan adalah mudah, tetapi sangat mendalam. Apabila anda berada dalam keadaan menginginkan sesuatu, anda secara tidak sedar menghantar isyarat yang sangat jelas kepada alam semesta. Isyarat itu berbunyi, saya tidak memilikinya. Setiap kali anda berkata, saya harap saya kaya, anda sebenarnya sedang menggetarkan frekuensi miskin. Setiap kali anda berfikir, saya harap saya bertemu pasangan jiwa saya, anda sedang beroperasi dari frekuensi kesunyian. Alam semesta atau medan kuantum tidak bertindak balas kepada kata-kata anda. Ia tidak memahami bahasa manusia. Ia hanya memahami satu bahasa, iaitu bahasa getaran, bahasa frekuensi, bahasa perasaan. Keadaan dalaman anda adalah doa anda yang sebenar. Jadi, apabila anda berdoa untuk kekayaan dari keadaan kekurangan, alam semesta dengan penuh kasih sayang dan tepat akan memberikan anda lebih banyak pengalaman kekurangan. Kerana itulah frekuensi yang anda pancarkan. Ia tidak menghukum anda. Ia hanya mematuhi undang-undang. Untuk mengubah pantulan di cermin, anda tidak menjerit pada cermin atau meminta cermin itu berubah. Anda mesti mengubah diri anda terlebih dahulu. Inilah kunci utama yang akan membuka segala-galanya untuk anda. Penyelesaiannya adalah dengan beralih daripada keinginan kepada penjelmaan. Daripada meminta apa yang anda mahu, anda mesti menjadi orang yang sudah memilikinya. Ini adalah ajaran teras ahli mistik seperti Neville Goddard yang memanggilnya sebagai merasai seolah-olah hajat sudah termakbul. Kami memanggilnya keadaan pencipta atau God state, satu keadaan di mana frekuensi dalaman anda tidak dapat dibezakan daripada realiti luaran yang anda inginkan. Anda tidak lagi mengharapkannya, anda menghidupinya dari dalam. Anda tidak lagi menunggunya, anda merasainya sekarang. Dalam keadaan ini, tiada pemisahan antara anda dan keinginan anda. Anda dan ia adalah satu. Ini bukan sekadar pemikiran positif.
Ini adalah anjakan ontologi, satu perubahan dalam keadaan kewujudan anda. Anda berhenti mengejar dan mula menarik dengan menjadi padanan getaran yang sempurna kepada apa yang anda ingin ciptakan. Mengapa begitu sukar untuk beralih daripada keinginan kepada penjelmaan? Mengapa walaupun kita faham konsep ini secara intelektual, kita masih kembali kepada corak lama yang mengharap dan menunggu? Jawapannya terletak jauh di bawah permukaan minda sedar kita, di dalam sistem operasi yang mengawal 95% daripada kehidupan kita, iaitu minda separa sedar. Minda separa sedar anda adalah seperti sebuah cakera keras gergasi yang telah merekodkan setiap pengalaman, setiap emosi dan setiap kepercayaan yang pernah anda miliki, terutamanya dari 7 tahun pertama kehidupan anda. Ia adalah program yang berjalan secara automatik di latar belakang, menentukan reaksi, tabiat dan keadaan emosi anda. Bagi kebanyakan kita, program ini ditulis dengan kod kekurangan, ketakutan dan keraguan. Mungkin semasa kecil anda mendengar ibu bapa anda bertengkar tentang wang, dan minda separa sedar anda merekodkan kepercayaan bahawa wang adalah sukar diperoleh dan sumber tekanan. Atau mungkin anda mengalami penolakan yang menyakitkan dan program anda kini menyatakan bahawa anda tidak layak untuk dicintai. Apabila anda secara sedar cuba untuk merasakan kelimpahan atau kasih sayang, anda sedang berlawan dengan program yang telah berjalan selama berdekad-dekad. Minda sedar anda yang hanya 5% itu cuba mengatasi kuasa 95% minda separa sedar. Ia adalah satu pertempuran yang anda pasti akan kalah jika anda hanya menggunakan logik dan kemahuan. Identiti anda, iaitu siapa yang anda percaya diri anda, tertanam dalam minda separa sedar ini. Jika identiti teres anda adalah seseorang yang sentiasa bergelut, maka usaha untuk menjelmakan kejayaan akan terasa seperti satu penipuan. Badan anda yang merupakan manifestasi fizikal minda separa sedar akan menolak keadaan baru ini. Anda akan berasa tidak selesa, cemas atau seperti seorang penipu. Inilah sebabnya mengapa perubahan mesti berlaku pada tahap yang lebih mendalam, tahap penjelmaan fizikal, bukan sekadar angan-angan mental. Jadi, bagaimana kita memitas pengaturcaraan separa sedar yang lama ini dan memasang sistem operasi yang baru? Sistem operasi kelimpahan dan pemenuhan? Jawapannya datang daripada persilangan sains moden dan kebijaksanaan kuno. Dalam fizik kuantum, terdapat satu prinsip yang dikenali sebagai kesan pemerhati. Ia menyatakan bahawa realiti wujud sebagai lautan kebarangkalian yang tidak terhingga gelombang potensi murni, sehinggalah seorang pemerhati hadir. Kehadiran dan keadaan pemerhati inilah yang menyebabkan gelombang kebarangkalian itu runtuh menjadi satu zarah, satu peristiwa, satu realiti yang nyata. Anda adalah pemerhati itu. Keadaan kewujudan anda, gabungan pemikiran dan perasaan anda mencipta satu medan tenaga dengan frekuensi tertentu. Frekuensi inilah yang menentukan potensi mana dari medan kuantum yang akan anda tarik dan jadikan nyata dalam hidup anda. Jika frekuensi anda tidak koheren, dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan, anda akan meruntuhkan realiti yang sepadan dengan kekacauan dalaman itu. Walau bagaimanapun, jika anda boleh menjana satu isyarat yang jelas dan koheren, satu frekuensi yang sepadan dengan realiti yang anda inginkan, medan kuantum tidak mempunyai pilihan lain selain daripada menghasilkan pengalaman yang sepadan dengan isyarat itu. Alat yang paling berkuasa dan paling mudah diakses untuk mengubah frekuensi anda dengan pantas adalah nafas anda. Nafas adalah jambatan ajaib antara dunia sedar dan separa sedar. Ia adalah satu-satunya fungsi autonomi dalam badan yang boleh anda kawal secara sedar. Apabila anda mengubah corak pernafasan anda secara langsung mengubah fisiologi anda.
Pernafasan yang perlahan dan mendalam memberitahu sistem saraf anda bahawa anda selamat. Ia mengurangkan hormon stres seperti kortisol dan mengaktifkan sistem saraf parasimpatetik, iaitu mod rehat dan pulih. Lebih penting lagi, ia mewujudkan sesuatu yang dipanggil koheren jantung otak, di mana jantung dan otak anda bergetar dalam harmoni. Keadaan koheren ini menghasilkan medan elektromagnet yang sangat kuat dan teratur yang memancar dari tubuh anda, menghantar isyarat yang jelas kepada medan kuantum. Mari kita mendalami konsep koheren dan mengapa kegagalan manifestasi anda pada masa lalu sebenarnya adalah bukti kejayaan mutlak undang-undang ini. Setiap kali anda tidak mendapat apa yang anda mahukan, ia bukan kerana anda tidak cukup berusaha atau kerana alam semesta mengabaikan anda. Ia adalah kerana alam semesta memantulkan dengan sempurna keadaan dalaman anda yang tidak koheren. Fikirkan tentang ini. Apabila anda menginginkan lebih banyak wang, sebahagian daripada anda mungkin berasa teruja dengan kemungkinan itu. Tetapi pada masa yang sama, sebahagian lagi mungkin berasa takut. Apa kata saya kehilangannya? Apa kata orang mengambil kesempatan ke atas saya? Sebahagian daripada anda mengesahkan kelimpahan, manakala sebahagian lagi berpegang pada identiti kekurangan. Pemikiran dan perasaan anda bercanggah. Anda menghantar isyarat yang bercampur aduk dan kacau bilau ke medan kuantum. Anda ingin maju ke hadapan, tetapi pada masa yang sama anda menekan brek. Hasilnya, anda tidak bergerak ke mana-mana. Realiti yang anda alami adalah pantulan sempurna dari perpecahan dalaman ini. Anda mungkin mendapat sedikit wang, tetapi kemudian kehilangan jumlah yang sama. Anda mungkin bertemu seseorang yang baru, tetapi hubungan itu berakhir dengan corak yang sama seperti sebelumnya. Alam semesta tidak keliru. Ia hanya memantulkan kekeliruan anda. Inilah sebabnya mengapa ramai orang terperangkap. Mereka cuba menampal pemikiran positif di atas sistem kepercayaan negatif yang mendalam. Ia seperti mengecat dinding yang reput. Ia mungkin kelihatan cantik untuk seketika, tetapi akhirnya reput itu akan tembus juga. Transformasi sejati memerlukan kita untuk pergi lebih dalam. Ia memerlukan kita untuk menyatukan fikiran dan perasaan, menyelaraskan minda sedar dan separa sedar, dan mewujudkan satu keadaan kewujudan yang koheren sepenuhnya. Sains epigenetik menunjukkan bahawa keadaan emosi kita boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Apabila anda hidup dalam keadaan pencipta, anda bukan sahaja mengubah tenaga anda secara literal mengubah biologi anda pada tahap selular, menjadikan badan anda magnet untuk realiti baru anda. Ajaran kuno dari Vedanta hingga teks suci Kristian sentiasa bercakap tentang hal ini dalam bahasa mereka sendiri. Berdoalah dengan percaya bahawa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan menjadi milikmu. Ini bukan metafora. Ini adalah arahan teknikal tentang cara mengendalikan realiti melalui penjelmaan yang koheren. Sekarang tiba masanya untuk kita beralih daripada teori kepada amalan. Saya akan berkongsi dengan anda satu teknik yang sangat mudah tetapi amat berkuasa untuk membantu anda memintas minda sedar yang ragu-ragu dan menanamkan keadaan pencipta terus ke dalam badan anda. Teknik ini dipanggil ritual pernafasan aku adalah. Aku adalah dua perkataan yang paling berkuasa dalam mana-mana bahasa. Iakah adalah nama Tuhan dalam banyak tradisi kerohanian. Apabila anda berkata aku adalah, anda membuat satu pengisytiharan tentang kewujudan anda. Apa sahaja yang anda letakkan selepas perkataan itu akan membentuk realiti anda. Masalahnya ialah kita sering berkata aku letih, aku miskin atau aku tidak bernasib baik. Kita menggunakan kuasa penciptaan kita untuk mengukuhkan batasan kita. Ritual ini akan menuntut semula kuasa itu.
Cari tempat yang selesa di mana anda tidak akan diganggu selama beberapa minit. Duduk atau baring dengan tulang belakang yang lurus. Tutup mata anda. Mulakan dengan menarik nafas perlahan-lahan dan dalam melalui hidung anda. Semasa anda menarik nafas, di dalam fikiran anda sebutkan perkataan aku. Rasakan nafas itu memenuhi paru-paru anda, memenuhi setiap sel dalam badan anda dengan tenaga kehidupan. Kemudian, hembuskan nafas perlahan-lahan melalui mulut atau hidung anda. Semasa anda menghembus nafas, di dalam fikiran anda sebutkan perkataan adalah. Lakukan ini berulang kali. Tarik nafas, aku. Hembus nafas, adalah. Jangan letakkan apa-apa label selepas adalah. Biarkan ia menjadi satu pernyataan kewujudan yang murni. Dengan hanya fokus pada aku adalah, anda memintas minda analytical yang sentiasa mempersoalkan. Bagaimana? Bila? Anda tidak cuba meyakinkan fikiran anda. Anda sedang memberitahu badan anda. Anda sedang menanamkan identiti kewujudan murni, potensi tulen ke dalam sistem saraf anda. Lakukan latihan ini selama 5 hingga 10 minit setiap hari, terutamanya pada waktu pagi, selepas bangun tidur dan sebelum tidur. Apabila anda melakukannya, anda akan mula merasakan satu anjakan. Kebisingan mental akan reda. Anda akan merasakan satu rasa damai dan kuasa yang mendalam. Anda sedang menala semula getaran anda kepada frekuensi asal anda, frekuensi sumber. Melakukan ritual pernafasan. Aku adalah setiap hari adalah langkah pertama yang penting. Tetapi matlamat utamanya adalah untuk tidak lagi memerlukannya. Matlamatnya adalah untuk menjadikan keadaan pencipta sebagai keadaan kewujudan anda yang semula jadi, bukan sesuatu yang anda amalkan sekali-sekala, tetapi siapa diri anda pada setiap saat. Ini adalah bahagian yang mencabar kerana kehidupan akan menguji anda. Selepas sesi pernafasan yang indah, anda mungkin membuka email yang menimbulkan tekanan atau berhadapan dengan konflik. Minda dan badan anda yang sudah biasa dengan corak lama akan cuba menarik anda kembali ke frekuensi keraguan dan ketakutan. Inilah masanya latihan sebenar bermula. Apabila anda merasakan emosi lama itu timbul, jangan melawannya atau menilainya. Itu hanya akan memberinya lebih banyak tenaga. Sebaliknya, perhatikan sahaja. Akuilah kehadirannya. Kemudian, dengan sedar, kembalikan perhatian anda kepada nafas anda. Ambil satu nafas aku adalah yang perlahan dan dalam. Ingatkan diri anda, situasi ini tidak menentukan siapa saya. Saya adalah pemerhati. Keadaan dalaman saya adalah pilihan saya. Setiap kali anda berjaya melakukan ini, anda sedang menguatkan laluan saraf yang baru. Anda sedang melatih badan anda untuk mengekalkan frekuensi yang lebih tinggi, walaupun di tengah-tengah cabaran. Ia seperti membina otot. Pada mulanya, ia sukar, tetapi semakin kerap anda melakukannya, semakin mudah ia menjadi, sehingga akhirnya ia menjadi automatik. Berhenti mencari bukti di luar diri anda. Satu lagi perangkap besar ialah mula mencari tanda-tanda bahawa manifestasi anda sedang dalam perjalanan. Apabila anda sentiasa memeriksa dunia luar, anda secara tidak sengaja kembali ke keadaan kekurangan. Anda memberitahu alam semesta, ia belum tiba lagi. Sebaliknya, jadikan keadaan dalaman anda sebagai bukti. Kegembiraan yang anda rasakan sekarang, kedamaian yang anda rasakan sekarang, itulah manifestasi. Realiti luaran hanyalah kesan sampingan yang tidak dapat dielakkan dari keadaan dalaman anda. Hidup dari penghujung. Tanya diri anda sepanjang hari, bagaimanakah orang yang sudah memiliki apa yang saya inginkan akan berfikir, merasa dan bertindak sekarang? Adakah mereka akan risau tentang bil? Adakah mereka akan berasa sunyi? Mungkin tidak. Mereka akan berasa tenang, bersyukur dan murah hati. Maka, amalkan perasaan itu sekarang tanpa mengira apa yang ditunjukkan oleh akaun bank atau status perhubungan anda.
Perjalanan untuk menstabilkan diri dalam keadaan pencipta adalah satu proses. Akan ada hari-hari di mana anda berasa sangat berkuasa dan selaras, dan akan ada hari-hari di mana keraguan datang menyelinap masuk dan anda berasa seperti kembali ke titik permulaan. Ini adalah normal dan sebahagian daripada proses. Kuncinya adalah belas kasihan dan ketekunan. Apabila keraguan muncul, ia bukanlah tanda bahawa anda gagal. Ia adalah tanda bahawa program lama anda sedang dicabar dan bahagian-bahagian diri anda yang berakar umbi dalam ketakutan sedang muncul untuk disembuhkan. Jangan menolaknya. Sebaliknya, sambutlah keraguan itu dengan rasa ingin tahu. Tanya ia, mesej apa yang kamu bawa untukku? Apakah ketakutan yang mendasari yang kamu cuba lindungi? Selalunya, keraguan hanyalah satu mekanisme pertahanan yang dicipta oleh ego untuk memastikan anda selamat di dalam zon selesa anda yang dikenali. Dengan membawa kesedaran dan kasih sayang kepada keraguan ini, anda boleh melepaskan cengkamannya. Ingatlah, anda tidak cuba untuk menghapuskan ego atau pemikiran negatif. Anda hanya belajar untuk tidak lagi mengenal pasti diri anda dengannya. Anda adalah langit yang luas dan pemikiran hanyalah awan yang berlalu. Jangan berpegang pada awan. Satu lagi amalan yang sangat membantu adalah membina bank bukti. Setiap kali sesuatu yang ajaib atau selaras berlaku, tidak kira betapa kecilnya, tuliskannya. Mungkin anda memikirkan seseorang dan mereka menelefon anda. Atau mungkin anda memerlukan jawapan dan ia muncul dalam sebuah buku yang anda buka secara rawak. Kumpulkan bukti-bukti ini. Apabila keraguan melanda, baca semula senarai ini. Ia akan mengingatkan anda bahawa undang-undang ini benar-benar berfungsi dan anda sememangnya seorang pencipta yang berkuasa. Kelilingi diri anda dengan tenaga yang menyokong. Persekitaran anda memainkan peranan yang besar. Jika anda dikelilingi oleh orang-orang yang sinis dan sentiasa mengadu, ia akan menjadi lebih sukar untuk mengekalkan frekuensi yang tinggi. Cari komuniti atau rakan-rakan yang memahami perjalanan ini, yang boleh menaikkan semangat anda apabila anda jatuh dan meraihkan kejayaan anda. Ingatlah, ini bukan perlumbaan. Ini adalah satu pengembaraan untuk mengingati kembali siapa diri anda sebenarnya. Setiap langkah, walaupun yang terasa seperti ke belakang, adalah sebahagian daripada perjalanan pulang kepada kebenaran kuasa penciptaan anda. Kita telah menempuh satu perjalanan yang mendalam hari ini. Kita telah membongkar mitos keinginan dan mendedahkan kebenaran tentang penjelmaan. Anda kini faham bahawa anda tidak pernah menjadi mangsa keadaan. Anda sentiasa menjadi pencipta yang berkuasa, walaupun ketika anda mencipta realiti yang tidak anda inginkan melalui keadaan dalaman anda yang tidak sedar. Alam semesta tidak pernah berkata tidak kepada anda. Ia sentiasa berkata ya kepada getaran yang anda pancarkan. Kegagalan anda pada masa lalu bukanlah bukti bahawa manifestasi itu palsu. Ia adalah bukti yang tidak dapat disangkal bahawa ia berfungsi dengan ketepatan yang sempurna. Hari ini anda telah diberikan kunci untuk mengambil alih kawalan. Kunci itu bukanlah di luar sana, bukan dalam teknik yang lebih rumit atau ritual yang lebih hebat. Kunci itu ada di dalam diri anda. Ia adalah nafas anda. Ia adalah keupayaan anda untuk memilih keadaan kewujudan anda pada setiap saat. Ritual pernafasan aku adalah bukanlah sekadar latihan. Bukanlah sekadar, ia adalah satu pengisytiharan kedaulatan anda. Ia adalah cara anda untuk memberitahu alam semesta, saya tidak lagi meminta dari luar. Saya menjana dari dalam. Saya tidak lagi menunggu untuk merasa baik. Saya memilih untuk merasa baik sekarang. Dan dari perasaan itu, saya mencipta dunia saya. Saya menyeru anda untuk tidak hanya mendengar maklumat ini sebagai satu lagi konsep yang menarik. Saya menyeru anda untuk menghidupinya.
Komitedlah kepada amalan ini. Jadikan ia keutamaan anda. Apabila anda bangun pada waktu pagi, sebelum anda mencapai telefon anda, capailah nafas anda. Tetapkan frekuensi anda untuk hari itu. Sepanjang hari anda sentiasa periksa keadaan dalaman anda. Adakah anda berada dalam keadaan pencipta atau adakah anda telah tergelincir kembali ke dalam keadaan peminta? Perubahan tidak akan berlaku dalam sekelip mata, tetapi ia akan berlaku. Dengan setiap nafas yang sedar, dengan setiap pilihan untuk kembali kepada keadaan. Aku adalah anda sedang membina semula realiti anda dari dalam keluar. Berhentilah mengejar. Berhentilah berharap. Berhentilah menunggu. Mulakan menjadi. Jadilah kelimpahan yang anda cari. Jadilah kasih sayang yang anda dambakan. Jadilah kedamaian yang anda inginkan. Kerana anda bukan sebahagian kecil dari alam semesta. Anda adalah seluruh alam semesta yang dialami sebagai individu. Kuasa yang mencipta dunia ada di dalam diri anda. Menunggu untuk diingati. Mulakan sekarang. Tarik nafas aku. Hembus nafas adalah